Suhu dia 1200 darjah Celsius. So that hari ni kita nak cakap pasal tabletop. Mesti ramai yang tahu, ramai juga yang tak tahu. Apa tu tabletop? Okey, saya nak tanya sikit Cik Anan. Boleh tak Cik Anan explain sikit apa tu sebenarnya tabletop? Okay, boleh. So tabletop ni ada banyak sangat jenis dekat market di luar sana lah. Tapi saya ceritakan common yang orang pernah dengar and senang tahulah. So contohnya macam contoh kita selalu dengar quartz, granite and sintered. Sintered mungkin lah orang baru dengar kan sebab ramai yang sekarang dah pakai. So antara beza tiga ni adalah kalau granite ni consider natural stone lah, which is 100% natural stone. Kalau ada pun ada sedikit few percent lah tambahan dengan chemical. And then kalau quartz ni mostly dia dalam 40%, 50%, depends on kilang lah. So the rest is a combination of chemical. Kalau sintered ni consider macam high quality ataupun premium punya stone yang mostly orang pakai dekat heavy duty punya area lah, macam white kitchen and orang yang memang nak jaga dapur lah. So apa bezanya pula? Kalau sintered stone ni dia kenapa dia consider high end punya produk yang Aziz kan? Dia punya dari segi density dia tinggi. Density tu bahasa lainnya adalah kemampatan. So bila beza kemampatan setiap ataupun sejenis stone tu, so that's why lah dia consider stain resistant, tahan lama. Sebab bila chemical jatuh atas top tu kan, yelah kita tahu dapur ni kan selalu orang masak lali kunyit ke apa, so bila tumpah dia tak senang nak serap sebab dia punya density dia tu mampat compare to granite ataupun quartz. So walaupun kita tahu batu, sebenarnya in between batu tu dia ada panggil hollow tau, macam boleh chemical masuk each lubang tu kan. Lagi satu kelebihan sintered ni, dia tahan calar. Sebab apa? Sebab on top of sintered stone tu dia ada glancing layer. Glancing layer ni bahasa mudah dia saya mungkin boleh cakapkan dia macam satu layer of coating ataupun white. Kilang tu diorang dah buat R&D apa semua kan, nak menghasilkan sesekeping sintered stone tu, dia panaskan kan dekat, saya panggil bahasa mudah oven dia lah. Suhu dia 1200 darjah Celsius. So that's why lah dia consider premium dengan high quality. Itulah kelebihan dan kekurangan setiap stone yang ada. Dia lupa pantang larang. Ada sekali tu Zid,